salam Ramadan. Terima kasih kerana masih bersiaran bersama kami dalam rancangan Refleksi dan Ramadan yang disiarkan sepanjang bulan Ramadan ini. Ramadan ini adalah sepatutnya menjadi bulan ibadah, tapi kenapa ada yang semakin letih, ada yang mengantuk, berat badan pula naik. Puasa sebenarnya baik untuk kesihatan, tapi kalau kita salah caranya, badan pun boleh terkesan. Hari ini kita akan bincangkan tentang puasa cara sihat bersama panel kita, Dr. Syahizat dari Pusat Kesihatan Universiti Malaysia Kelantan. Terima kasih Doktor kerana sudi bersiaran bersama kita pada pagi ini untuk membincangkan atau mengupaslah isu puasa cara sihat sepanjang bulan Ramadan. Jadi Doktor, adakah puasa ini sebenarnya baik untuk kesihatan? Secara asasnya, puasa beri rehat pada sistem penghadaman kita dan boleh membantu mengawal gula dalam badan dan darah jika dilakukan dengan betul, Doktor. Betul. Okey, dari sudut perubatan, apa sebenarnya yang berlaku kepada badan kita semasa kita berpuasa, Doktor? Okay. Baik, terima kasih Saudari Siti. Jadi pertama sekali kita kena tahu bahawa pada bulan puasa sebenarnya ada dua perubahan utama lah yang biasanya berlaku, iaitu satu, pola pemakanan kita. Jadual makanan kita sudah berubah. Biasanya kita akan ambil breakfast, lunch, dinner. Jadi bila bulan puasa ni kita ambil breakfast pada awal, skip breakfast, skip lunch, mungkin minum petang dan juga setengah orang kita dah dapat dinner yang awal. Dan juga satu lagi kita punya pola tidur. Jadi kebanyakan orang akan bersahur dan kita akan bangun sedikit awal daripada biasa. Dua perubahan ini dia akan bagi kesan kepada badan kita dan juga pada biological clock kita. Biological clock ni dia tak sama macam jam di tangan lah. Jadi biological clock ni dia akan menentukan kita punya cara pencernaan kita. Dia akan mengaruhi banyak protein-protein yang dihasilkan untuk digestion atau pencernaan waktu kita jaga dan sedar. So benda ni akan mengaruhi satu macam mana. Pada awal kita berpuasa, biasanya kita akan rasa lebih lapar. Betul tak? Betul. Okay. Jadi kenapa kita rasa lebih lapar pada awal puasa? Sebabkan hormon ghrelin ataupun nama umumnya kita panggil hormon lapar lah. Jadi hormon ghrelin dihasilkan oleh perut yang mana dia ikut kebiasaan makanan kita. Jadi kalau biasa kita makan nasi berlauk 9 pagi lah. Jadi dia jangkakan ada nasi berlauk 9 pagi. So dia akan rembeskan hormon ni dan hormon ni akan bagi signal kepada otak kita bahawa badan kita tengah lapar. Tapi apabila kita telah berpuasa selama beberapa hari, paras hormon ni akan berkurangan. Dia jadi dah sama level, jadi kita tak rasa begitu lapar. Selain daripada itu, akan banyak lagi ada perubahan-perubahan metabolisme badan yang akan terjadi ketika kita berpuasa. Betul Doktor, kalau pengalaman sendirilah untuk first day puasa memang kita akan rasa pening, Betul. kita akan rasa bloated. Ya, betul. Tapi bila dah masuk hari ketiga, keempat, semuanya dah okey lah. Jadi Doktor, adakah puasa ni boleh dianggap sebagai detox semula jadi? Ya, betul. Sebabnya puasa ni dalam banyak kajian sebenarnya dipanggil dalam bahasa orang putih dia lah, diurnal intermittent fasting. Diurnal ni maksudnya siang hari. Kita berpuasa pada siang hari. Kalau kita nak cakap pasal intermittent fasting ni, sebenarnya kalau orang-orang diet, orang yang fitness semua, dia dah agak lazim lah masuk intermittent fasting. Tapi kebanyakan yang orang buat adalah intermittent fasting pada waktu malam. Jadi specialnya bulan Ramadan ni, diurnal intermittent fasting ni, kita berpuasa di siang hari. Kelebihan dia sangat-sangat banyak mengikut kajian di peringkat Malaysia dan juga peringkat global. Jadi apa kelebihan dia? Satunya, bulan puasa ni dia boleh dijadikan sebagai tetapan semula, reset semula badan kita secara fizikal dan juga biochemical lah. Jadi pertama macam mana? Bila kita berpuasa, badan kita bila kita bersahur, kita akan guna kebanyakan tenaga daripada makanan yang kita makan sahur. Selepas 6 ke 8 jam, makanan tu dah completely tak ada. Kadang berkurangan. Jadi sumber kita seterusnya adalah kita guna glycogen hati. Glycogen hati ni maksudnya dia punya reservoir dia lah. Reservoir dia, lebihan dia untuk guna sebagai tenaga harian kita. Jadi bila glycogen hati ni pun berkurangan, tempat yang dicari sumber tenaganya di mana? Di lemak. Jadi fat burning berlaku ketika ini. Yang ni yang banyak macam mana orang boleh cepat kurus waktu berpuasa. Fat burning. Jadi fat burning ni berlaku pada penghujung petang bila kita punya reserve energy dah tak ada. Jadi bila fat burning ni berlaku, kita punya pecahan lemak sikit-sikit akan bertukar jadi tenaga. Kedua, pecahan-pecahan lemak ni juga dia boleh menghasilkan menurunkan adipokins. Adipokins ni adalah protein yang menghasilkan protein keradangan yang bahaya sebenarnya. So bila pecahan lemak ni berlaku,
Adipokits ni pun berturun. Dia menurun dan kita punya sel yang menyebabkan radangan berkurang. Ya. Faham. Jadi penting ke sahur ni untuk memberi tenaga kepada kita sepanjang hari? Sebab ada setengah tu doktor, dia rasa tak sahur pun tak apa. Okey, boleh je puasa. Ada setengah tak boleh tak ambil sahur. Wajib ambil sahur. Jadi penting ke tidak sebenarnya sahur ni? Saya setuju sebab saya sendiri pun kadang susah nak bangun sahur sebab kita kadang mengantuk semua kan. So sahur ni dia awal pagi. Jadi setengah orang pilih untuk makan malam lah. So dah kira untuk sahur. Jadi sahur sebenarnya penting. Satunya kenapa? Bila kita bersahur, walaupun kita tak nak ambil makan sekalipun, kita perlu minum. Satu, kita nak kekalkan hidrasi kita sepanjang hari. Itu yang paling penting. Hidrasi ni penting kenapa dia nak elakkan banyak benda. Kelesuan, keletihan, sakit kepala. Untuk setengah orang yang ada migrain, lagi teruk migrain kalau kurang air. Kedua, dia nak imbangkan paras gula kita sepanjang hari. Ketiga, kita nak imbangkan metabolisme badan kita supaya dia tak guna reserve energy yang terlampau banyak. Untuk setengah orang yang mungkin bersaiz sudah kurus, jadi reserve energy ni boleh menyebabkan kelesuan. Okey. Keempat, kita tak nak turunkan jisim otot kita secara mendadak. Kalau kita nak compare macam mana jisim otot ni boleh berkurangan, kita tengok macam mana saudara kita di Palestin, bila dah sebulan dia orang tak dapat makan minum dengan baik, kita tengok dia ada muscle wasting. Muscle wasting maksudnya otot dia mengecil. Sebabnya dia punya tenaga diguna daripada otot. Sebab tu kita nak pastikan sunnah kita adalah kena berpuasa, bersahur supaya kita dapat reserve energy yang mencukupi sepanjang hari sehingga berbuka. Jadi apa jenis makanan yang boleh membantu untuk kita menahan lapar? Betul. Dia sebenarnya kalau kita nak cakap yang paling optimum dan baik sekali adalah satunya adalah kompleks karbohidrat, karbohidrat kompleks. So beza karbohidrat kompleks dan juga yang ringkas. So yang kompleks ni dia mempunyai rantaian yang panjang. So rantaian kompleks karbohidrat yang panjang ni dia menyebabkan pencernaan kita slow. So dia boleh berada lama dalam badan kita. So kita tak cepat rasa lapar. So contoh dia apa? Nasi perang, quinoa, oat. So benda-benda macam ni dia boleh menyebabkan kita rasa kenyang lebih lama. Dan sebenarnya untuk orang diet walaupun bukan bulan puasa, so karbohidrat kompleks ni dia sangat sesuai. Walaupun setengah masyarakat kita ni rasa tak sedap lah. Kedua, perlu ada sayuran dan juga buahan. Kenapa? Sayuran-sayuran terutamanya sayuran berdaun hijau, dia mempunyai serat yang tinggi. Selain daripada dia menyebabkan kita punya pencernaan tempoh dia lama, dia juga boleh bantu penghadaman. Yang mana adalah masalah yang sangat-sangat lazim berlaku pada bulan puasa, iaitu masalah sembelit. So kalau kita masukkan sekali sayuran dalam diet kita, kita punya penghadaman insya-Allah akan jadi lebih baiklah. Dan juga nombor 3, perlu juga ada protein. So banyak orang ingat kita makan ni perlu ada nasi as a main lah, maksudnya yang utama kan. Tapi protein pun perlu. Terutamanya protein yang lean, meat lean, contohnya ayam, ikan, perlu ada supaya kita boleh bekalkan protein yang mencukupi untuk kegunaan sel sepanjang hari. Okey. Macam mana nak tanya mengenai satu makanan viral untuk bersahur lah, bukan makanan, dia snack akhirnya, kurma dan butter. Kombinasi tu pandangan doktor macam mana doktor? Saya pun pernah makan juga. Daripada sedap tu, satunya kalau dia semua benda yang kita makan ni, sama ada benda tu kita panggil sebagai makanan sunnah ke tidak ke, dia perlu ada dalam keadaan yang sederhana. Perlu ada moderation. Jadi ada orang ambil benda tu secara melampau pun tak elok juga. Tapi khasiat ni memang ada. So kalau untuk kurma, memang kita tahu dia mengandungi tinggi kandungan iron, zat besi, dan juga kalori yang mencukupi dan gula yang stabil untuk sepanjang. Sebab tu kalau ada setengah orang dia boleh bersahur dengan kurma saja. So kalau campur dengan butter tu dia mengandungi lemak. Lemak, tapi bahaya dia kalau kita ambil berlebihan, dia boleh menyumbang kepada penyakit kolesterol. Betul. Jadi untuk senaman lah untuk menjaga kesihatan sepanjang Ramadan. Kebanyakannya kalau sebelum Ramadan mereka melakukan senaman pagi brisk walk atau petang jogging ke. Tapi bila masuk bulan Ramadan, penat, letih, dah tak nak dah buat. Jadi waktu terbaik bersenam ketika Ramadan untuk orang yang nak bersenam tu bila doktor? Dan apa jenis aktiviti lah yang sesuai? Jadi kalau pendapat kebanyakan orang ramai, kata kalau bila dah start bulan puasa ni, kena rehat, lebih tumpukan kepada ibadah, sembahyang, bertadarus, betul? Tapi kita perlu includekan juga sekali senaman harian waktu bulan puasa. Kenapa? Kita nak kekalkan pengaliran darah yang baik, fitness yang mencukupi setiap minggu. Kalau ikut Kementerian Kesihatan Malaysia, walaupun bulan puasa kita perlu lakukan
senaman kardio ataupun senaman masa training walaupun bulan puasa. Satunya macam mana kita nak asimilasikan senaman ni yang kita buat harian waktu semasa kita berpuasa. Satunya kita kena kekalkan intensiti dia dalam keadaan rendah dan juga sederhana. Dan masa juga perlu sesuai. So masa bila yang paling optimum sekali, yang paling baik sekali adalah sebelum berbuka puasa. So berapa lama? Mungkin setengah jam ke 45 minit. Tapi kalau saya cakap ni kadang ada mak-mak isteri dia marah sebab kita nak prepare masak, mana sempat nak senaman kan. Tapi waktu ni sebenarnya terbaik sebab dia fat burning yang sangat maksimum. So siapa nak kurus ni senaman waktu bulan puasa sebenarnya paling cantik sekali. Mesin rumput pun kira senaman kan? Senaman. Okey. Sebenarnya Yang dia tu kalau rasanya mak tak marah. betul. Yang tu pun boleh jadi ganti Kan? kalau kita duduk Pukul berlari. 6.30 ke pukul 7, Ya, okeylah betul, ya, cukup betul. dah. Okey, ni soalan yang selalu viral lah untuk pesakit gastrik, doktor. Ya. Okey, boleh puasa atau tidak untuk pesakit gastrik ni? So gastrik ni dalam segi perubatan dia sebenarnya kalau dispepsia nama lain dia kita kategorikan sebagai penyakit ringan dan bersifat sementara. Jadi mengikut Mufti Wilayah Persekutuan sekalipun dia sebenarnya ada 3 kategori penyakit yang boleh berpuasa atau tak puasa. Satu penyakit ringan, kedua penyakit yang boleh membahayakan nyawa bila dia berpuasa. Ketiga memang tak boleh puasa langsung. Okay. Dari segi perubatan ada juga dia bagi kepada 4 yang penyakit yang senang dirawat bersifat sementara. Yang ni contohnya gastrik lah, gastrik, demam batuk sesama. Kedua penyakit kronik, orang darah tinggi, kencing manis. Yang ni kena tengok pendapat doktor pegawai perubatan, konsultasi daripada pegawai perubatan. Boleh ke tidak berpuasa. Ketiga, orang yang mempunyai penyakit yang tak boleh disembuh tapi dia punya mental dia masih okey. Kanser contohnya. Yang keempat, orang yang memang mempunyai terminal ill, penyakit yang tak boleh sembuh dan juga mental dia juga dah terganggu. Contohnya Alzheimer, demensia. So lain kategori, lain dia punya kewajipan berpuasa kan. So kita balik pada gastrik. Gastrik kita tengok kepada 2 benda. Kalau ikut banyak mufti dia suruh kita tengok 2 benda. Kemampuan diri dan juga dapat nasihat orang kesihatan, ahli kesihatan. Jadi kalau kita gastrik just sakit saja, pedih-pedih, tak ada masalah, boleh berpuasa. Tapi ada gastrik yang tak boleh berpuasa. Muntah-muntah sampai cirit-birit, yang sakit yang melampau. Kita bila dah jadi sampai kategori macam tu, kita sebenarnya tak nasihatkan pesakit untuk berpuasa. Jadi apa 3 tips yang paling penting untuk kita kekal sihat sepanjang bulan Ramadan ni? So 3 tips, satunya kita kena kekalkan hidrasi yang sangat baik. Jadi sama seperti bulan puasa dan juga bukan puasa, kita kena kekalkan 6 hingga 8 gelas air sehari. So bulan puasa kalau orang tanya saya macam mana nak kekalkan 8 gelas sehari kan. So kalau ikut recommendation dia suruh kita buat CFA 242 lah. 2 gelas air masak waktu berbuka, 4 gelas in between antara berpuasa dan juga sahur, dan juga 2 gelas lagi waktu bersahur. Kenapa kita nak kekalkan jumlah yang sama? Sebabnya kita nak pastikan badan kita hidrasi dia mencukupi. Badan kita kalau lapar tak apa, jangan kurang air. Kedua, kita perlu kita perlu dapatkan tidur yang mencukupi. So yang ni banyak orang ambil ringan sebabnya yalah bila dah lepas tarawih, moreh dah pukul 10, 11 malam kan. So sebenarnya dia drag lagi tidur malam. Esoknya kena bangun awal. So sebenarnya perlu ada gantian tidur pada siang hari tapi tidak melampau lah. So short nap waktu siang hari itu sangat penting. Kita nak kekalkan juga tidur kalau ikut rekomendasi 7 jam hingga 8 jam. Tak mampu mungkin 6 jam. So kenapa nak kekalkan tempoh tidur yang sama? Kita nak elakkan daripada penyakit-penyakit yang boleh membebankan kita punya puasa. Sakit kepala, migrain, cirit-birit. Untuk setengah orang penyakit kronik, contoh darah tinggi kan. Dia boleh menyebabkan darah dia naik. So kita nak elakkan benda ni, kita kena kekalkan tidur yang mencukupi. Nombor 3, kena ambil sahur. Tip yang paling kena ambil sahur. Wajib. Wajib kena ambil sahur. Berkat dan perlu. Ya betul. Kena ambil sahur. Okey. Jadi apa kesalahan yang paling biasa masyarakat lakukan ketika Ramadan? So biasanya bila bulan Ramadan ni, apa yang orang kita salah anggap dan selalu buat lah, dia berdendam dengan makanan. So macam mana berdendam dengan makanan ni? Dia kata makanan pagi tak ambil, lunch skip. Biasanya pergi ngetel, minum petang. So dinner pula awal. So dia kumpul semua benda tu pada berbuka. So kadang-kadang orang kata puasa boleh kurus. Tadi bila dia berdendam waktu berbuka tu, sebab tu tak turun berat. Tak turun berat. Itu yang paling utama sekali. Sebab tu kita tengok orang berat stay sama. So sakit yang datang jumpa saya kata, tak turun berat pun saya puasa. Saya kata dia, macam mana you makan kan? So bila kita tanya cara pemakanan dia adalah satunya bila berbuka, kalori dia yang biasa kita rekomen waktu berbuka mungkin paling banyak pun
1000 lah, paling banyak Mm-mm. sekali, paling banyak sekali. Tapi biasanya kita makan 600 ke 700 saja. Tapi dia makan 1,500. So, daripada mana makanan tu banyak? Daripada makanan-makanan yang kalori tinggi. So, kadang kita kena tengok pantau juga makanan yang kita beli kat bazar tu kena Ya. bersederhana. Kena Kuih bersederhana. muih yang manis-manis Betul. kan. Kuih-kuih yang manis. Kita Kelantan ni kaya dengan kuih-kuih yang manis. Betul, Doktor. Ya. So sedikit pesananlah kepada penonton kita pada hari ini yang nak berpuasa secara sihat ni, Doktor. So, puasa ni adalah amalan, ibadah yang wajib yang kita lakukan. Jadi, macam mana kita nak asimilasikan konsep aspek kesihatan dalam puasa ni, satunya kita kena pastikan niat kita betul. Untuk puasa ni untuk apa sebenarnya? Kalau kita niat untuk ibadah, kita kena fokuskan pada ibadah. Jadi nak fokuskan kepada ibadah, kita kena pastikan badan kita dalam keadaan optimum dan sihat. Satunya, pastikan kita ada ambil sahur dan juga makanan yang mencukupi. Jadi kadang-kadang waktu kita tak puasa, kita kurangkan karbohidrat. Kononnya kita nak diet. Tapi waktu berpuasa dan sahur, kita kena kekalkan ataupun tingkatkan sikit kandungan karbohidrat dalam badan. So nasi kalau boleh kena ambil juga walaupun sehari sekali. Ataupun gantian nasi, roti yang mencukupi lah. Kedua, air jangan kita skip. Air jangan ambil. Jangan lupa kita skip. Jangan lebihkan air manis. Air manis boleh ambil mungkin sekali sehari waktu berbuka. Kemudian cukupkan dengan air masak. Ketiga, dapatkan tidur yang mencukupi. Kita tidur, kita jangan kompromi dengan tidur. Habis je kita punya ibadah malam, kita solat semua, pastikan kita terus tidur. Kemudian untuk bangun esok, kalau kita mengantuk, tidur pada tengah hari, siang hari sekejap. So 3 benda ni saya rasa sangat-sangat penting lah. Kalau kita boleh kekalkan sepanjang bulan Ramadan ni, insya-Allah kita punya badan dalam keadaan yang sangat optimum dan juga sihat. Okay, terima kasih Doktor atas perkongsian yang sangat menarik pada hari inilah. Jadi puasa yang sihat bukan tentang makan sedikit tapi makan dengan bijak. Bila badan sihat, ibadah kita pun lebih fokus. Bila tenaga stabil, emosi kita pun terkawal. Terima kasih kepada panel kita hari ini. Semoga Ramadan kali ini bukan sekadar ibadah tetapi juga peluang untuk reset kesihatan kita semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.